Assalamualaikum korang. Apa khabar semua peminat bola sepak tanah air? Selamat datang kembali. Dunia bola sepak Malaysia kembali digegarkan dengan siri pendedahan yang cukup berani dan sangat panas daripada pemilik Johor Darul Takzim, Tunku Ismail Idris atau lebih dikenali sebagai TMJ. Kali ini, bukan sekadar soal pencapaian di atas padang, tetapi TMJ telah melempar satu bom maklumat yang menyentuh soal integriti, birokrasi dan masa depan kejurulatihan negara. Bermula dengan isu ketegangan dalaman di dalam badan induk FAM membawa kepada skandal pemalsuan dokumen yang melibatkan Badan Bola Sepak Dunia iaitu FIFA, sehinggalah kepada nasihat mendalam buat jurulatih ternama. Apa yang sebenarnya sedang berlaku di sebalik tabir pengurusan bola sepak kita? Adakah terdapat tangan-tangan gaib yang cuba bermain di zon selesa? Mari kita kupas satu persatu naratif yang sedang menjadi bualan hangat peminat bola sepak tanah air ketika ini. Kita mulakan dengan pendedahan pertama yang menyentuh soal keharmonian di dalam Persatuan Bola Sepak Malaysia atau FAM. TMJ secara terbuka dan tanpa berselindung mengakui bahawa beliau sangat sedar akan wujudnya beberapa individu di dalam FAM yang sebenarnya tidak berpuas hati dengan dirinya. Mengapa perkara ini berlaku? Jika kita lihat secara mendalam, TMJ adalah seorang yang sangat mementingkan standard profesionalisme yang tinggi. Beliau mahukan perubahan drastik, ketelusan dan juga kualiti yang setanding dengan kelab-kelab elit dunia. Namun, nampaknya usaha pembaharuan ini telah menggugat zon selesa segelintir pihak di dalam persatuan tersebut. TMJ menegaskan bahawa beliau tidak pernah kisah jika ada pihak yang membencinya. Bagi beliau, keutamaan bukanlah untuk menjadi popular atau memenangi hati sesiapa di dalam FAM, tetapi misinya adalah untuk memastikan bola sepak Malaysia bergerak ke hadapan. Beliau menyifatkan ketidakpuasan hati individu-individu ini sebagai lumrah apabila seseorang cuba membawa perubahan besar. Persoalannya sekarang, adakah individu-individu ini akan terus menjadi penghalang kepada evolusi bola sepak kita? Atau adakah FAM akan melakukan pembersihan dalaman demi masa depan Harimau Malaya? Ini adalah satu tamparan hebat buat badan induk tersebut untuk menilai semula siapa sebenarnya yang bekerja demi sukan dan siapa yang bekerja demi kepentingan peribadi. Bergerak ke isu yang lebih berat dan cukup sensitif, iaitu mengenai kes pemalsuan dokumen yang melibatkan FIFA. Ini bukan isu picisan kawan-kawan, ini adalah soal integriti negara di mata dunia. TMJ telah membangkitkan satu persoalan yang sangat kritikal mengenai siapa sebenarnya individu atau pihak yang bertanggungjawab menghantar dokumen yang didakwa palsu tersebut kepada FIFA. Isu ini mencuat apabila wujudnya keraguan terhadap kesahihan maklumat yang disalurkan kepada Badan Bola Sepak Dunia itu. TMJ menuntut ketelusan penuh. Beliau mahu tahu siapa dalang yang berani melakukan tindakan memalukan ini. Adakah ini satu bentuk manipulasi untuk menutup kelemahan tertentu atau adakah terdapat agenda tersembunyi untuk mensabotaj pihak-pihak tertentu?
TMJ mahukan kebenaran didedahkan kerana perkara seperti ini boleh memberikan impak negatif yang sangat besar kepada reputasi bola sepak Malaysia di peringkat antarabangsa. Jika FIFA mendapati wujudnya unsur penipuan, kita bukan sahaja berdepan dengan tindakan undang-undang tetapi juga kehilangan kepercayaan daripada komuniti bola sepak global. Ini adalah satu amaran keras daripada TMJ bahawa beliau tidak akan membiarkan sesiapa sahaja mencuci tangan dalam skandal yang cukup kotor ini. Seterusnya, TMJ turut berkongsi perspektif teknikal yang sangat mahal harganya. Beliau memberikan nasihat yang cukup deep kepada bekas jurulatih FC Tokyo, Peter Klecmovsky. Pesanan TMJ kepada Klecmovsky adalah ringkas tetapi sangat padat dengan mesej profesionalisme. Beliau mengingatkan bahawa sehebat manapun taktikal dan falsafah bola sepak yang dimiliki oleh seorang jurulatih, ia tidak akan bermakna jika mereka berada di dalam ekosistem kelab yang pincang. TMJ menekankan bahawa kualiti pengurusan dan persekitaran kerja adalah kunci utama kejayaan. Jika pengurusan kelab tidak kompeten, tidak mempunyai visi yang jelas atau sering mencampuri urusan teknikal secara negatif, maka jurulatih tersebut hanya akan menjadi kambing hitam apabila kegagalan berlaku. Beliau menasihati Klecmovsky supaya lebih selektif dan berhati-hati dalam memilih destinasi karier yang seterusnya. Jangan hanya mengejar nama besar kelab, tetapi lihatlah pada kestabilan pengurusan dan sokongan yang diberikan kepada staf teknikal. Ini adalah satu pengajaran buat semua kelab di Malaysia bahawa kejayaan tidak datang dari padang sahaja tetapi bermula dari pejabat pengurusan. Tuntasnya, ketiga-tiga isu yang dibangkitkan oleh TMJ ini memberikan gambaran jelas bahawa masih banyak kerja rumah yang perlu diselesaikan dalam lanskap bola sepak negara. Dari isu integriti dokumen, keberanian melawan arus birokrasi sehinggalah kepada kepentingan ekosistem profesional. Tegas, berani dan sentiasa di hadapan. Itulah cara Tunku Ismail. Sekarang, bola berada di kaki pihak berkuasa untuk bertindak. Menurut anda, adakah individu di dalam FAM yang dimaksudkan TMJ akan tampil bersemuka? Dan siapa sebenarnya dalang di sebalik dokumen palsu FIFA itu? Jangan lupa berikan pendapat anda di ruangan komen. Tekan butang like, share dan subscribe Sukan Tiger untuk terus mengikuti perkembangan paling panas dari dunia bola sepak. Kita jumpa lagi di video akan datang.